Besar tau. Korang gimana tu? Jom ikut Kak Bila buat nasi lemak basmati chicken chop. Jom. Kalau korang nak tahu, dekat nasi lemak parking ni, kita pakai beras basmati. Okey, korang tengok ni. Dia punya beras, tekstur dia panjang-panjang and wangi. Kalau kita makan nasi lemak, mestilah kita kena ada kacang, ada ikan bilis. Lepas tu kena ada timun, telur kan. So kat sini nasi lemak parking kita ada telur rebus dengan telur mata. So macam biasalah nasi lemak kalau tak ada sambal tak komplit lah kan. Korang nampak ni. Kita punya ayam chicken chop besar bas tau. Nampak ni besar kan. Yang special dia nasi lemak basmati chicken chop sebab ayam dia besar, sangat besar. Okey, dekat nasi lemak parking ni kita akan bagi free keropok. So kalau korang makan apa-apa nasi lemak pun, korang akan dapat free keropok. Kak Bila nak punya nasi lemak basmati chicken chop dah siap. So kalau korang nak makan, nak try cuba makan nasi lemak basmati chicken chop ni, korang bolehlah datang nasi lemak parking. Jangan lupa datang tau. Kak Bila tunggu. Bye bye.